Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas Pendidikan Islam, Pendidikan KAS Tingkatan 4. Okey, murid-murid, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan makanan halal dan haram. Mari kita lihat standard kandungan. Standard kandungan 3.1 iaitu menyatakan terjemahan ayat 168 surah Al-Baqarah iaitu berkaitan dengan makanan halal dan haram. Seterusnya, standard pembelajaran 3.1.1 membaca ayat 168 surah Al-Baqarah dan terjemahannya. 3.1.2 menyatakan maksud pengajaran ayat 168 surah Al-Baqarah. 3.1.3 menjelaskan contoh makanan halal dan haram. 3.1.4 menjelaskan akibat tidak menjaga pemakanan dari segi hukum halal dan haram. Seterusnya, mari kita lihat objektif pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan dua contoh makanan halal dan haram. Yang kedua, menjelaskan dua akibat tidak menjaga pemakanan dari segi hukum halal dan haram. Sebelum kita memulakan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu, iaitu doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang maha pengasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, mari kita lihat surah Al-Baqarah. Sebelum tu, boleh dengar bacaan guru. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagi kamu. Okey, mari kita lihat apakah pengajaran ayat daripada surah Al-Baqarah ini. Iaitu yang pertama, semua umat Islam wajib memilih makanan yang halal. Yang kedua, kita hendaklah menjauhi makanan yang haram. Yang ketiga, makanan yang seimbang dan halal serta suci dan berkhasiat, baik untuk kesihatan diri. Yang keempat, setiap Muslim mesti berwaspada dengan tipu daya syaitan yang sentiasa mendorong kita untuk memilih makanan yang haram. Yang kelima, berhatilah ketika memilih makanan yang haram dan halal, kerana makanan yang halal adalah untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Okey, mari kita lihat ciri-ciri logo Halal Jakim. Okey, yang pertama, tengok di atas tu dia ada tulis perkataan Malaysia. Perkataan Malaysia, huruf Roman dan perkataan Arab dalam bulatan. Logo di bawah tu. Okey, seterusnya yang kedua, perkataan halal, huruf Arab di tengah bintang. Kiri dan kanan ada bintang. 2 bintang kecil, 5 puncak Roman dengan perkataan Arab. Lepas tu, perkataan halal, huruf Roman di bawah dia. Di bawah tulisan Jawi halal tu ada perkataan tulis halal dalam huruf Roman. Lepas tu, bintang 8 puncak di tengah bulatan. Di tengah bulatan ni 8 puncak. 8 puncak. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari kita lihat ciri-ciri makanan halal. A. Makanan yang telah ditetapkan halal oleh syarak seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sayur-sayuran.
B. Makanan halal yang tidak bercampur dengan najis dan bahan yang boleh menimbulkan kemudaratan. Seperti contoh yang cikgu tunjukkan di gambar. C. Makanan daripada punca rezeki yang halal seperti pekerjaan petani, guru, tentera dan seumpamanya. D. Haiwan yang halal disembelih mengikut syariat Islam seperti ayam, lembu, kambing dan sebagainya. Kalau dalam gambar ni ada ikan, ada anak kan, ada burung yang halal dimakan. A. Makanan yang telah disahkan halal oleh pihak berwajib seperti JAKIM yang kita belajar sebentar tadi, tanda-tanda halal. Okay. Seterusnya mari kita lihat ciri-ciri makanan yang haram. A. Haiwan yang telah diharamkan oleh syariat Islam seperti apa? Seperti babi dan anjing. B. Makanan yang boleh memudaratkan kesihatan. Contoh dalam gambar tu adalah cendawan yang beracun. Okey, C. Bangkai dan haiwan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Itu adalah contoh bangkai-bangkai lembu yang telah mati, yang tidak disembelih. Seterusnya, D. Arak dan minuman yang menghilangkan kewarasan akal. Seperti gambar di sebelah adalah gambar arak. E. Makanan yang bercampur dengan sesuatu yang haram atau najis. Contohnya makanan yang dimasak dengan arak atau wine, dia dah bercampur dengan najis arak, maka dia tidak halal dimakan. Seterusnya F. Makanan berpunca daripada rezeki yang haram. Seperti gambar di bawah adalah rasuah. Apakah akibat tidak menjaga hukum haram dan halal dalam pemakanan? A. Hati menjadi kotor serta sukar menerima hidayah Allah. B. Sukar untuk menerima kebenaran. C. Ibadah yang dikerjakan menjadi sia-sia dan tidak diterima Allah. D. Memudaratkan kesihatan tubuh badan dan kewarasan akal. E. Mendapat azab di akhirat kelak. Seterusnya murid-murid, mari kita tengok latihan. Okey, latihan yang pertama, berikan 2 contoh makanan yang halal. Yang kedua, berikan 2 contoh makanan yang haram. Yang ketiga, jelaskan 2 akibat tidak menjaga pemakanan dari segi hukum halal dan haram. Untuk jawapan ni, murid-murid boleh lihat semula apa yang kita pelajari sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like and share video ini supaya ia bermanfaat untuk semua.